Okey, start daripada 2020 ni, ini waktu COVID tuan-tuan. Sebelum saya kenal emas, saya pernah buat scam tuan-tuan. Siapa pernah anak muda buat like and share? Pernah tak? Ada like and share. Mungkin kalau orang muda tahulah. Like and share ni dia bagi task. Contohnya tuan-puan, pernah tak? Muda ada geng. Saya buat benda ni jadi tuan-puan. Jarang saya buat benda tak jadi. Yang jadi ni masalah sikit. Oh, masa tu ibarat kita coaching. Saya ingat dekat Pasir Mas coaching. Oh, macam mana nak buat ni? Tapi terdetik di hati saya, macam mana boleh dapat duit daripada benda ni? Sebab secara logiknya, kita like, kita punya seorang contoh, dia bagi task, dia bagi link, tekan link tu kita like dia punya YouTube punya channel. So, saya punya fikiran, betul lah kalau aku like, dia dapat banyak view, nanti dia dapat duit, dia bagi kita. Itu logik lah. Tapi bila saya buat banyak kali tu, saya dapat link yang sama. Saya cakap, ini betul dapat link yang sama takkanlah. Lepas tu ada satu kajian dia buat itu. YouTube tak bagi duit kalau kita tengok macam spam macam tu. Tak ada duration, watching time tak ada. So dia tak bagi duit. So saya pun macam confused masa tu. Saya dah masa tu masuk scam tu pakai duit beasiswa. Saya duit beasiswa memang saya simpan. So nak pelaburan lah masa tu. Labur dalam 1,000 lebih. Lepas tu saya dah untung 2,000. Lillahi ta'ala memang saya tak ambil untung tu sebab saya dah confused. Saya rasa duit ni memang tak berkat ni. Sebab saya rasa macam pelik. Sampailah last kali benda tu tipu. So itulah scam pertama dan terakhir yang saya masuk.